Quran yang kita baca ni juga dia salah satu daripada pemberi syafaat pada kita kelak daripada masyarakat. Sebab tu saya pesan ni, saya muslimin muslimat, sesibuk mana pun kita dalam urusan dunia kita tiap-tiap hari ni, biar kita spend sikit, satu hari setengah jam 15 minit habuang kita baca Al-Quran sekurang-kurang ni. Kalau kita boleh ajar diri kita bulan Ramadan, kita kerap kali baca Al-Quran dengan bertadarusnya, alhamdulillah. Harap-harap lepas daripada ni pun kita boleh komit lagi. Muslimin muslimat, kita komit ni, kita kena perasa diri kita. Satu surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad ni, dia bersamaan nilai dia tu sulus Al-Quran, 1/3 Al-Quran. Jadi kita faham dah dengan urusan kita hari ni semua sibuk muslimin muslimat. Semua orang sibuk belaka. Tapi sesibuk mana pun kita hari ni, muslimin muslimat, habis sembahyang Qul Huwallahu Ahad 3 kali, kita ajar diri kita. Nak ambil surah Tabarakallazi, nak ambil surah Al-Baqarah 286 ayat, nak ambil surah Yasin 83 ayat, nak ambil surah Al-Kahfi 110 ayat, memang radang. Kecuali hak memang kita dah, hak memang bacaan kita semua dah, insya-Allah. Al-Quran ni dia mampu beri syafaat pada kita. Selain pada surah Al-Baqarah, dan selain daripada surah Al-Fatihah, selain daripada surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk ni, surah Tabarakallazi ni, dia juga termasuk surah special. Sehingga kan Nabi dalam sepotong hadis ni, Nabi kata apa? Lawaditu. Nabi guna kalimah lawaditu. 3 tu, sungguh-sungguh nak. Nabi kata apa? Lawaditu annaha fi qalbi kulli insanu min ummati. Nabi kata gitu nak. Nabi kata sungguh aku nak sangat ni di setiap hati umat aku ada surah ni. Surah yang kata Tabarakallazi tadi. Pasal apa? Pasal dia so very special. Cukup-cukup istimewa. Yang istimewanya dia di dalam sepotong hadis lain, riwayat daripada Ibnu Abbas. Hadisnya dia sebut dalam kitab Bahrul Mazi jilid ke-21 Syekh Idris Al-Marbawi dia letak hadis ni. Nabi kata hiyal mani'ah, surah Al-Mulk tadi mani'ah, penghalang, protector. Hiyal munjiyah, dan juga penyelamat. Dan kata lagi Rasulullah, tunjihi min azabil qabr, menyelamatkan dia, habuan orang yang membaca tadi, daripada terkena azabnya kubur. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Rupa-rupanya di antara yang mampu menolong kita, amalan yang mampu menolong kita, muslimin muslimat, Al-Quran. Al-Quran tadi, dan salah satu dia surah Al-Mulk. Dia mampu menjadi peneman kita tak kala kita sediam di alam barzah. Muslimin muslimat, banyak mana pun harta kita, lama mana pun kenalan kita, mati-mati kita seorang diri dalam kubur. Tu hakikat kita ni sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, hakikat kita sebagai seorang manusia. Tara mana pun kita, kaya lah tara mana pun, banyak duit kita ni, hartawan, jutawan kita ni, mati kita sendirian di alam barzah. Ataupun kita ni punya ramai kenalan, ramai ahli keluarga, mati-mati kita setakat di pintu kubur je, setakat di liang lahat je. Lepas pada tu orang naik tinggal kita sendirian, di situlah kita bersepi sepanjang zaman. Takkan ada satu manusia, satu kawan, satu kenalan, satu kekasih yang sudi berteman dengan kita di alam barzah kelak. Habuang satu malam, tak ada orang sudi. Tak ada apa yang boleh kita banggakan dengan harta kita, dengan pangkat kita, dengan kenalan-kenalan kita. Tak ada apa yang boleh banggakan, melainkan kita ada satu amalan, yang amalan tadi termasuk kita baca surah Al-Mulk. Dia menjadi penyelamat kita tak kala kita sendirian di alam barzah. Kita dah mati, kita dah tahu. Alhamdulillah muslimin muslimat, Allah Ta'ala masih kurniakan nyawa di tubuh badan kita ni. Jadi hapuan kita dapat benda ni semua, tak lain tak bukan untuk kita berbakti pada Allah Ta'ala. Saya pesan diri saya, muslimin muslimat, sibuk tara mana pun kita pilih masa-masa tadi. Kita boleh ambil masa lunch break kita boleh ambil masa untuk baca Al-Quran di antara maghrib ke isyak, ataupun sebelum kita belum tidur ke apa, kita boleh ambil. Hari ni nak baca Al-Quran ni muslimin muslimat, tak nanti pegang mushaf. Hari ni telefon kita ni boleh install 114 surah Al-Quran. Percuma pula tu. Kalau Candy Crush kita boleh install, kalau Facebook kita boleh install, kalau WhatsApp kita boleh install, kalau Instagram kita boleh install, apa salah kita install Al-Quran?
Sebab tu saya pesan di saya muslimin-muslimat, Ramadan kita duk sambut ni berpuluh-puluh kali dah. InsyaAllah kalau boleh tahun ni Ramadan yang kita hadapi tahun ini, kalau boleh berbeza sikit daripada tahun-tahun lepas. Tapi tidak pun tahun ni kita dak khatam satu mushaf Al-Quran pun, satu surah kita khatam, satu surah Al-Baqarah kita khatam insya-Allah. Habis komang pun kita khatam pada surah Juz Amma. Orang Terengganu dia panggil Juhamu. Juhamu, bukan Juhamu. Juz Amma. Dia panggil Juhamu. Surah kecil itulah. Surah Amma yatasa'alu daripada atas sampai ke bawah, sampai ke a'udzu birabbin nas, sampai ke Al-Fatihah. Alhamdulillah. Boleh khatam tu dah pada. Tak apalah. Pasal apa? Nak wi Allah bisa. Supaya apa tu? Tegal biasa.